Okay, Assalamualaikum. Saya Mahazani bin Ali, merupakan pesara kerajaan, dan sebelum ini saya berkhidmat di MARA Japan Industrial Institute. Okay, pertama kali bila saya dapat tahu isteri saya diagnose kanser, memang terkejutlah. Sebab sebelum ini kita hanya mendengar dan juga membaca, tapi apabila benda ini terjadi pada kita, pada keluarga kita, so memang saya rasa amat terkejut dan cuba untuk memahami apa yang berlaku. Isteri saya mendapat diagnose kanser pada awal tahun 2018. Pada ketika itu saya baru saja berpindah daripada Pahang, Kota Pahang, dan apabila isteri saya diagnose kanser, jadi saya harus meyakinkan keluarga bahawa banyaklah perkara yang kita perlu lakukan untuk sama-sama membantu isteri saya supaya beliau tidak patah semangat. So, saya cuba memahami keadaan dan begitu juga anak-anak yang mana boleh dikatakan saya mengambil alih tugas isteri sepenuhnya lah. Kalau dulu isteri yang masak, dan sekarang ni saya kena ambil alih tugas beliau untuk sama-sama menyediakan keperluan-keperluan kepada anak-anak dan sebagainya. Dan saya rasa satu lagi yang saya perlu nyatakan di sini adalah pengorbanan anak sulung saya lah, yang mana beliau sanggup untuk berhenti kerja kerana bersama-sama untuk menguruskan isteri saya. Dan isteri saya pada ketika itu mendapat perawatan di hospital besar KL, HKL. So, yang pertama kemoterapi disusuli dengan radioterapi. So, mengambil masa yang agak lama. Jadi saya perlu ubah cara hidup kami sekeluarga. Okay, seperti mana yang saya nyatakan tadi, memang pada mulanya memang agak sukar lah untuk kita menerima hakikat, dan tapi saya pernah diberitahu lah oleh Ustaz bahawa setiap dugaan itu sebenarnya ada sesuatu yang Allah nak beri kepada kita. Kami sekeluarga yang pertama cuba memahami situasi yang berlaku, dan yang kedua cuba untuk merasakan simpati kepada isteri saya yang saya tahu berat mata memandang, berat lagi lah isteri saya menerima ujian daripada Allah ini. Dan saya sebagai ketua keluarga, saya tidak boleh patah semangat. Saya mesti meyakinkan anak-anak yang ini merupakan ujian dan kita harus menerima sahaja, dan kita cuba untuk yang terbaik lah, untuk cuba berusaha berikhtiar untuk sama-sama mendapat rawatan dan juga nasihat doktor. Itulah yang terbaik. Sebenarnya memang agak sukar juga untuk kita memberi masa, membahagikan masa. Sebab saya bekerja 8 hingga 5. Jadi saya hanya boleh menjaga pada selepas waktu bekerja, dan juga semasa rawatan kita perlu untuk menghantar isteri untuk dapat rawatan. Tapi alhamdulillah saya mempunyai seorang anak sulung saya yang banyak membantu. So pada pagi-pagi beliau akan
hantar Puan Maznah tempat kerja. Kalau perlu rawatan, dia akan bawa Puan Maznah ke SKL. Dan ada kalanya saya pun datang support juga semasa rawatan. Dan dari segi majikan, saya rasa saya tidak ada masalah, kerana pada ketika itu saya menguruskan sebuah organisasi yang kecil. Jadi rakan-rakan memahami dan banyak memberi bantuan sokongan kepada saya lah. So, tidak ada masalah dari segi majikan. Memang benar kalau ikutkan dari segi teori kan. Teori 5 tahun tu dah boleh dikatakan bebas lah. Tapi kita tak tahu perancangan Allah macam mana. So, walaupun dah selepas 5 tahun, masih lagi kita cuba berhati-hati lah. Berhati-hati dan cuba untuk menjaga supaya benda tu tidak datang kembali lah, atau relax. Dari segi pemakanan, kita sama-sama jaga. Kadang-kadang Puan Maznah sendiri pun, dia pun beri nasihat pada saya juga, sebab saya sebenarnya ada juga penyakit kan. Jadi sama-sama kita bantulah supaya kita memahami dan juga kita memberi nasihat antara satu sama lain. Okey, boleh dikatakan sepanjang masa rawatan kami sekeluarga bersama-sama dengan Puan Maznah. Sebagai contoh, untuk pulang berhari raya pun kami tidak pulang di kampung, sebab kami tahu Puan Maznah perlu bersendirian dan banyak masa dihabiskan dengan Puan Maznah lah. So Puan Maznah pada ketika itu beliau ada hobi tersendirilah, banyak melakukan hobi beliau iaitu menjahit, minat beliau, dan kami semua menyokong lah supaya dapat mengisi masa Puan Maznah, supaya beliau tidak fikir bukan-bukan sebenarnya, dan banyak masa diisikan dengan hobi Puan Maznah. Dan juga ada kalanya kami keluarlah bersia-sia di taman. Tetapi sebenarnya orang kanser ni dia pengalaman sendiri dia, Puan Maznah ni dia tidak suka untuk keluar sebenarnya. Jadi kebanyakan masa dihabiskan di dalam rumah. Saya rasa satu cabaran adalah kita cuba memahami apa yang Puan Maznah rasa, walaupun tidak sepenuhnya kita tahu apa yang dia rasa, tapi kita kena cuba untuk memahami beliau. Dan alhamdulillah pada ketika itu, mungkin saya share something lah, Tuhan bagi kita sesuatu. Kalau sebelum ini banyak masa kita jauh dengan kita, so bila ujian ini kami terima, so sekurang-kurangnya mengingatkan kita supaya dapat mengisi masa kita dengan lebih dekat pada pencipta kita lah. So alhamdulillah, sebelum ini sebenarnya jujurnya saya boleh dikatakan tak pernah bangun malam. Puan Maznah pun begitu, tidak pernah bangun malam untuk berdoa ataupun beribadat. Tapi dengan ujian ini, Tuhan sebenarnya nak memberi petunjuk pada kita. So dia mengubah cara hidup kita dan nak kita lebih dekat diri kita dengan Tuhan. So saya rasa kita perlu berterima kasih juga, kerana Allah akan uji kita, dan Allah tidak akan uji kalau kita tidak sekuat lah. So saya rasa itu satu perkara yang positif lah saya melihat dengan ujian ini, lebih mendekatkan kami dengan Allah SWT. Saya perhatikanlah, mungkin ada yang saya tidak betul, apabila salah seorang pasangan ataupun anak diagnos dengan kanser, kebanyakan ahli keluarga cuba menjauhi. Itu benda yang tidak baik sebenarnya. Kita tidak perlu menjauhi pasangan kita, anak-anak kita, tapi kita perlu lebih dekat pada mereka, perlu bersama-sama mereka memahami apa yang mereka rasa,
Dan saya ingin memberi nasihatlah kepada caregiver kita dalam untuk menjaga pasangan kita ataupun anak-anak kita, kita kena jaga kesihatan kita juga. So kalau kita tidak menjaga kesihatan kita, macam mana kita nak menjaga orang lain kan? Jadi yang pertama, kita kena jaga kesihatan kita dari segi fizikal, mental, kena well prepared lah. So kena sama-sama, dan kita tidak harus membiarkan mereka bersendirian lah. So setiap perkara perlu kita bersama-sama mereka untuk memahami dan meyakinkan mereka bahawa ini merupakan ujian, dan insya-Allah jika kita bersabar, Allah akan bantu kita. Sebelum isteri saya diagnose kanser, memang saya tidak kenal Kenwood. Dan masa rawatan pun saya tidak banyak berhubung dengan Kenwood. Tapi Puan Maznah dia ada grup dia lah, grup WhatsApp dia. Dan saya dia ada grup WhatsApp dia. Sebagai caregiver, saya hanya menyertai Kenwood selepas Puan Maznah mendapat rawatan. Jadi pada pandangan saya, aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh Kenwood itu membantu pesakit dan juga caregiver. So kalau sebagai contoh lah, saya pernah menyertai Kenwood, dia walk kata macam tu lah. Dia dekat taman tu sama-sama datang, berjalan-jalan pagi-pagi tu, kemudian kita berkumpul ramai-ramai. Itu satu benda yang positif lah. Sebenarnya kita kenal caregiver yang lain. Dan juga saya pernah terlibat dengan sesi sharing pengalaman dengan pesakit. So itu juga membantu, sebenarnya membantu, dan juga kita dapat berkenal-kenal dengan caregiver yang lain. Okay, caregiver ini merupakan pengalaman yang pertama lah. Jadi pada pandangan saya, sokongan sebenarnya datang daripada keluarga saya sendirilah, anak-anak yang memahami. Dan Puan Maznah pun ketika itu dia seorang yang tabah sebenarnya. So boleh dikatakan tidak banyak kerenah. Dan oleh sebab itu mudahlah bagi kami sekeluarga untuk sama-sama menjaga beliau, memahami beliau dan apa yang perlu dibuat. Sokongan yang penting, sokongan daripada ahli keluarga kami sendirilah. Sebab tidak ada pengalaman dulu ini. Rakan-rakan pun ada yang memberi nasihat dan sebagainya.